Assalamualaikum. Okey, kali ni saya nak tunjuk macam mana kita nak kira dia punya harga. Maksudnya kita punya modal tu bila kita masuk entry di dalam BTC. Ni saya tunjuk ini BTC. Lambat sikit. Alright. Okey, bila kita guna broker di forex, kalau tengok dia punya perkiraan dia tu, kalau kat sini kita tengok 181.4, ada kata 181 pip kan. Dia betul lah apa ni percentage in point 181.4. Jadi macam mana kita nak kira kalau kita letak lot 1 sen macam ni kan. Kita letak lot 1 sen. Jadi kalau kita nak ukur, katalah kat sini, daripada sini kita nak ukur daripada sini sampai dekat sini. Alright. Kalau dekat gold kita senang nak kira, tapi kalau dekat BTC ni, okey, sekarang ni 1490. Okey, 1490 ni macam mana kita nak kira? Adakah 1490 ni kita kalikan dengan 1 sen? Kan, kalau dekat dalam gold kita senang nak kira. Contohnya kalau 1490 ni bersama dengan 149 pip. So kita kira 1490 kali dengan 0.01. Tapi ini adalah di Bitcoin. So calculation dia agak berbeza sikit. Jadi apa yang saya buat adalah, sekarang ni kalau lihat pada dekat sini, nilai dia adalah 1820. Okey, kita ambil julat 1820. Saya masukkan entry dekat sini. Okey, katalah saya masuk satu entry, kita tengok berapakah nilai awal spread dia punya 1820 ni. Saya tekan, saya entry long 18 sen. Okey, nilai awal dia adalah 18 sen. Okey, kat sini saya close dulu. Okey, nanti rugi saya. Okey, 18 sen untuk 1820. Tadi 1820 kan. Jadi apa yang perlu kita buat adalah berapakah nilai 1 sen. Untuk 1 sen tu berapakah nilai dia. So tadi 1820 kan, bahagi dengan 18 sen. Kalau ikut 18 sen 0.18. Tapi 0 point tu tak payah kan, titik perpuluhan tu kita jangan letak, kita bahagi dengan 18. So kita dapat nilai 101. Maknanya 1 sen bersamaan dengan 101. So contoh okey, ingat nombor 101. Kita ambil 101 je. So katalah kita nak kira floating kita. Saya nak kira floating daripada sini. Katalah kita nak masuk entry short, maknanya sell lah, turun ke bawah. Tapi berapakah nilai floating kalau kita naik ke atas ni? Okey, kat sini kita nampak 1249.7. Okey, so apa saya perlu buat adalah, okey, 1249.7 kita bahagi dengan 101 tadi. So kita dapat 12.37. Okey, 12.37 kita letak titik perpuluhan ke di depan adalah bersamaan dengan $1.23. So maknanya daripada sini sampai sini, kalau saya float adalah sebanyak $1.23. Titik perpuluhan letak 1 dekat sini. So itu cara perkiraan dia kalau kita trade dalam instrumen Bitcoin, perkiraan dia. Sebab kalau kita tengok dia punya spread jauh beza dengan dengan kalau kita trade menggunakan gold ataupun pair, ya. Gold lain pula. Okey, so sekian untuk kali ini perkongsian saya berkenaan dengan perkiraan spread. Alright. Kalau anda berminat untuk platform yang macam ni, saya menggunakan CTrader, boleh pergi kat description untuk join, klik link. Alright. Okey, jumpa. Assalamualaikum.